Korang tahu tak, sekarang Body 95 minyak tu lah, sebelum ni kan 300 liter sebulan. Sekarang kerajaan dah umumkan dia akan kurangkan kepada 200 liter sahaja sebulan. So, kita patut menggelabah ke tak patut menggelabah? Tu terpulang pada korang lah, mana yang banyak guna minyak tu. So macam korang yang risau 200 liter sebulan tu cukup ke tak cukup? Jom aku share dengan korang macam mana nak check baki Body 95 tu. Jom. Okay, first korang kena buka Play Store. Korang kena download apps My Digital ID. Okay, korang download apps ni dan install. Korang kena install apps My Digital ID ni, lepas tu daftar. Lepas dah siap daftar, korang pergi buka Google. Korang type Budi 90, bodoh pula dah, Budi 95. Dekat sini ada website Budi 95 Government, yang ni korang buka website ni, tekan dekat log masuk dekat atas. Okay, log masuk, lepas tu tekan ya. Okay, tekan ya. Okay, lepas korang dah login, dekat sini korang boleh tengok berapa baki Budi 95 korang dekat sini ada tunjuk juga lagi berapa hari lagi sebelum korang punya Budi 95 tu akan di top up semula. Dekat bawah ni pula kita boleh tengok lah sejarah transaksi kan. Sebelum ni kita isi berapa banyak. So, dari sini korang boleh buat anggaran lah, dalam sebulan tu korang guna berapa banyak liter dalam tempoh sebulan. Saya setiap hari pergi kerja naik kereta, dan Alhamdulillah penggunaan minyak saya tak melebihi 200 liter pun. So untuk korang yang guna lebih daripada 200 liter sebulan tu, apa yang saya boleh cadangkan ialah korang boleh dapatkan 400 liter sebulan. Tapi kalau korang dah berkahwin dan juga pasangan korang tidak memandu, contohnya macam suami kan, suami hantar wife pergi kerja, korang boleh gunalah IC wife korang untuk isi minyak. Dan juga kalau nak balik kampung pun mungkin korang boleh gunakan IC wife juga untuk isi minyak. So daripada situ, daripada 200 liter korang boleh dapatkan 400 liter sebulan.